Aku tidak takut dengan hantu atau jembalang. Aku tidak kecut walau apapun yang datang. Iya, dulu naik kereta lembu, sekarang naik kereta kuda. Kau mesti mau tengok aku dulu. Aku naik kereta unta, 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 unta. Bangunlah sayang. Ramli, engkau mimpi cium Tuan Roma ya? Pipi aku yang karat nih kau cium. Siapa masuk dalam dulu ya? Abang Ajis pergi panggil Cik Norma ya? Ajis, ini Pakcik tahu namanya. Apa Pakcik? Bengo. Bukan benggo Pakcik, bongo. Bango. Bukan bangau, bongo. Bongo. Bukan sini Pakcik. Bukan sini? Di dalam sini? Dalam. Apa? Bongo. Bongo. Pak Ros, Abang Ajis cuma nak ingatkan tadi sama Ros. Ingat ke apa? Bukan. Kalau bercakap dengan Abang Ramli itu baik-baik. Kenapa? Abang Ramli itu ulat bulu. Ulat bulu? Ya. Ulat bulu tu apa? Ulat bulu tu binatang kuning-kuning. Macam mampang kuning jugalah. Kalau kena kat badan gatel. Oh, gitu. Hai, aku pusing belakang kau pukul aku. Siapa yang pukul kau ni? Tadi kedebuk tu. Kau ni dah merepek sekali aku bagi bersememeh bulu hidung. Hai. Satu, kau. Satu, aku. Dua, kau. Dua, aku. Tiga, kau. Tiga, aku. Empat. Kau. Empat. Untuk aku. Hei. Ini macam kira berapa lama mau habis. Namamu siapa? Badan. Namamu? Nyawa. Kekanda ni bukan pemalas, Norsia. Kamu bukan tidak tahu. Negeri kita ni memang panas. Tulang kanda ni semua dah reput. Makan Ali, makan. Oh iya, Kekanda. Kalau tak salah saya ada utang sama Kekanda. Oh, kau sama aku bukan orang lain lah. Kalau kau tak mau bayar pun tak apalah. Tapi kalau kau nak bayar berlebih-lebihlah sedikit. Baiklah. Alamak Tuan, suara Tuan bukan main sedap. Pak. Tapi suara yang ramai-ramai tadi tu dari mana datangnya? Barangkali dari luar dah. Oh, jemput makan, jemput makan. Baiklah, baiklah. Oh. Ini dia. Ni 5 sen tak cukup, lagi 5 sen. Apa pasal tak cukup? Janji 30 sen. Baru dapat 25 sen, lagi 5 sen. Diorang duduk first class, saya duduk second class. Second class paruh bayaran. Nisbu! Hei, kau jangan coba hendak menyamarkan diri sebagai direktur. Walaupun rupamu tidak ku kenal, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Cut! Cut! Dayang Sophia, apa kabar? Kabar baik, Maji. Dah masak? Dah. Mari kita pergi. Pergi mana, Maji? Pergi kahwin. Pergi kahwin? Marilah. Bukan main senang nak kahwin. Aduh, Chan. Mari. Encik dan tuan-tuan, inilah dia Ajis Satar SATAR Singapore Ajis Transporting Ampas Road. Dengan bangganya mempersembahkan orkes Pancasitara di bawah pimpinan P. Ramli dengan sebuah lagu yang diberi nama Bila Larut Malam yang akan disuarakan oleh biduanita Saloma. P. Ramli punya dah.
Ladies and gentlemen, tukang batu and tukang simen, Dick Tracy, Engineman, Captain Marvel and Superman. Cincik dan tuan-tuan, saya lah Haji Sattar sekali lagi berjumpa dengan cincik dan tuan-tuan. Saya harap jangan jelak ya. Cincik dan tuan-tuan, pada malam ini dengan bangganya kami mempersembahkan malam internasional dengan para bintang-bintang pergawati yang cantik kita. Semuanya belum kahwin lagi. Siapa nak amin eh? Saya lah ejen dia. Cincik dan tuan-tuan, untuk tidak membuang masa lagi, inilah dia Miss Jolly Kwan, pergawati yang pertama dengan pakaiannya yang diberi nama Rainbow atau Pelangi. Hai, minta-minta jangan hujan. Pergawati Jolly Kwan. Kenapa pengantin perempuan ni berselimut? Dia malu menengok Haji Bakhil. Maklum, terlalu handsome. Handsome. Apa nak dimalukan? Bukannya orang lain. Kan bakal jadi suaminya sendiri. Tuan Haji Bakir, Pak Haji. suruh dia buka selimutnya dan suruh dia sign di sini. Baiklah, Pak Haji. Hitler! Hei, Haji Bakal! Keledek bukan sebarang keledek! Keledek datang dari pagi! Ini pendek bukan sebarang pendek! Pendek Hercules penumbuk besi! Anak Hamid! Kita tahu membang, baik-baik jaga-jaga. Aku tidak bimbang walau matanya besar roda.